Bila kita sebut perkataan literasi, apa yang terlintas kat fikiran anda? Mungkin kebolehan membaca dan menulis kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap makna literasi hari ini sebenarnya dah jauh lebih besar dan lebih penting dari itu? Jom, hari ini kita bongkar sama-sama evolusi literasi dari satu kemahiran asas kepada satu kunci utama untuk kita bukan setakat survive, tapi untuk betul-betul berjaya dalam dunia digital. Okey, kita mulakan dengan satu nombor. Nombor yang terus terang cakap agak mengejutkan. 617 juta. Cuba renungkan sekejap nombor ni. Ini bukan sekadar statistik atas kertas tau. Ini adalah gambaran satu krisis global yang sedang berlaku dalam senyap. Inilah cerita di sebalik nombor tadi. Menurut data UNESCO, 617 juta kanak-kanak dan remaja kat seluruh dunia ni tak capai pun tahap kecekapan paling asas dalam membaca dan matematik. Fikirkan sejenak, ini bukan lagi isu gagal periksa, tapi ini adalah satu halangan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Nak bagi kita faham betapa seriusnya masalah ni, UNESCO bagi satu perbandingan yang memang buat kita terdiam. Bayangkan, jumlah tu sama macam 3 kali ganda populasi negara Brazil. 3 buah negara Brazil yang penuh dengan orang yang tak boleh membaca atau buat kira-kira asas. Skalanya memang sangat besar. Ini bukan lagi soal angka, tapi soal potensi manusia yang terbazir. Jadi, bila kita dah nampak masalahnya sebesar ni, ia buat kita tertanya-tanya kan, apa sebenarnya maksud literasi dalam konteks sama sekarang ni? Jawapannya mungkin tak macam yang kita selalu sangka. Jom kita tengok definisi rasmi dari UNESCO ni. Perasan tak perkataan-perkataan yang digunakan? Dia bukan setakat sebut kena pasti, tapi ada juga memahami, mentafsir, malah mencipta dan berkomunikasi. Ini menunjukkan yang literasi ni bukan skill pasif. Ia satu proses yang aktif yang membolehkan kita terlibat sepenuhnya dalam masyarakat. Kalau kita nak pecahkan lagi, senang je. Literasi ni ada 2 kaki utama. Satu, literasi membaca. Maksudnya bukan setakat kenal huruf ABC, tapi betul-betul faham apa yang kita baca. Tak kisahlah untuk belajar ke atau untuk suka-suka. Kaki yang kedua pula, literasi menulis. Ni kebolehan kita untuk susun dan sampaikan idea kita dalam bentuk tulisan. Bila dua-dua ni mantap, barulah kita boleh jadi masyarakat yang betul-betul celik huruf. Okey, jadi kenapa semua ini penting sangat? Senang cerita, literasi ni macam enjin untuk kemajuan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk negara. Ia boleh tingkatkan taraf hidup kita, bantu kita faham dunia yang kompleks ni dan lahirkan masyarakat yang berilmu. Sebuah negara yang rakyatnya celik huruf barulah boleh maju seiring dengan negara-negara hebat yang lain. Okey, kita dah faham teori dan kenapa ia penting. Tapi macam mana pula dengan praktikalnya? Jom kita tengok sikit macam mana benda ni dilaksanakan, terutamanya di Malaysia. Soalan paling besar, macam mana kita nak pupuk literasi ni dengan betul-betul berkesan? Sebab ia bukan sekadar suruh budak-budak menghafal. Ada beberapa prinsip teras yang menjadi panduan. Pada asasnya ada 4. Nombor 1, kita kena percaya yang setiap murid tu ada potensi. Nombor 2, peranan guru dah berubah. Bukan lagi macam penyampai maklumat, tapi lebih kepada seorang pembimbing. Ketiga, kena ingat yang setiap murid tu lain-lain. Jadi, cara mengajar pun kenalah pelbagai. Dan last sekali, nombor 4, kita kena sentiasa menilai supaya kita tahu kat mana kita sekarang dan apa langkah seterusnya. Prinsip-prinsip ni nampak bagus atas kertas kan? Tapi macam mana ia jadi realiti? Kat Malaysia, inilah gunanya program-program intervensi yang disasarkan khas untuk murid-murid di sekolah. Sebagai contoh, kita ada 2 program utama. Pertama, KIA 2M. Program ni fokus untuk bantu murid-murid darjah 1 yang perlukan bantuan ekstra dari awal lagi. Lepas tu, kita ada program Linus yang skopnya lebih luas untuk pastikan semua murid sekolah rendah kuasai asas membaca, menulis dan mengira. Matlamatnya jelas kan? Nak pastikan tak ada seorang pun yang tertinggal. Tapi cerita pasal literasi tak berhenti kat situ. Sebab kita sekarang hidup dalam era digital. Dan dalam dunia ni, peraturan main dia dah lain. Cabaran dan kemahiran yang kita perlukan pun dah baru. Kat sinilah kita nampak perbezaan paling ketara. Dulu, literasi ni banyak berkisar pasal buku. Tapi sekarang, literasi digital ni jauh lebih kompleks. Fokus dia dah beralih bukan lagi pasal tahu guna teknologi, tapi pasal bijak guna. Maksudnya, boleh cari maklumat, boleh tapis betul ke tak, dan guna maklumat tu dengan beretika. UNESCO panggil kemahiran ni literasi maklumat dan media atau ringkasnya MIL.
Cuba bayangkan ia macam satu lesen mandu untuk dunia internet. Ia bagi kita skill untuk pandu semua alat digital kita dari telefon sampailah ke Google dengan selamat, dengan kritis dan dengan beretika. Pendek kata, untuk jadi warga negara digital yang lebih baik. Jadi, macam mana pula prestasi Malaysia dalam bab ni? Menurut data, kita ni dikira bagus. Kita pantas bila bab nak cuba teknologi baru. Tapi, ada tapi dia. Kita masih ada kerja rumah nak buat, terutamanya dalam bab modal insan. Maksudnya, skill digital rakyat kita sendiri. Jurang ni penting untuk kita atasi kalau kita nak bersaing di peringkat global. Dan kalau kita tengok apa yang orang Malaysia buat online, wow, hampir 100% guna media sosial. Main game, cari barang, semua ni dah jadi sebahagian besar dari hidup kita. Ini bukti paling jelas kan? Kemahiran digital ni bukan lagi satu pilihan. Ia dah jadi satu kemestian untuk hidup. Apabila hidup kita dah sebati dengan teknologi macam ni, satu konsep baru pun muncul dan ia jadi makin penting. Konsep ni kita panggil kesejahteraan digital atau digital well-being. Soalannya bukan lagi sama ada kita guna teknologi, tapi bagaimana kita gunakannya untuk kebaikan diri kita. Jadi, apa sebenarnya kesejahteraan digital ni? Ia merangkumi 5 perkara utama. 1. Macam mana kita jaga hubungan sosial kita secara online. 2. Macam mana kita jaga kesihatan fizikal dan mental kita. 3. Faham hak dan tanggungjawab kita. 4. Guna teknologi untuk kerja. Dan 5. Macam mana kita menyumbang kepada masyarakat secara online. Senang kata, ia pasal mencari balance yang sihat dengan dunia digital. Inilah rumusan paling penting. Untuk kita betul-betul capai kesejahteraan digital ni, kita perlukan 2 tiang yang sangat kuat. Pertama, literasi digital yang mantap. Kedua, kesedaran tentang keselamatan cyber. Tanpa 2 benda ni, kita ibarat berlayar di lautan digital yang luas tanpa kompas dan tanpa perisai. Sangat berisiko. Sebagai penutup, mari kita fikirkan sama-sama. Perjalanan literasi ni dah jauh kan? Dari sekadar kenal huruf sampailah ke faham kod komputer dan sekarang tentang membina kesejahteraan digital pula. Jadi soalannya, dalam dunia yang makin dipacu oleh AI ni, apa agaknya makna sebenar celik huruf untuk anak-anak kita pada masa hadapan?